Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang lagi kita ke rancangan Anjang Channel. Okay, korang nampak kan kat depan ni apa? Okay, hari ni kita nak try makan benda yang kita tak pernah makan ni. Biasa kalau yang dalam apa tu, yang paket tu. Yang paket, selagi perisa dia biasa, kalau biasalah Kari. orang beli perisa kari. Kat sini ada perisa tom yum. Kedua kita ada Ayam. sup ayam. Macam ni. Okey. Seterusnya ni asam laksa. Okey, asam laksa ni biasa kalau beli yang paket, jenis paket juga. Dan yang terbaru adalah Maggi goreng chili fiesta. Okey. Tidur kamu. Okey, aku rasa yang beza kat sini, yang ni semuanya letak air. Yang ni je kita toastkan dia sebab dia tulis sini Goreng. adalah Fry. goreng. Jadi kita kena toastkan dia, kita makan kering yang ni. Okey, jom kita mulakan. Jom. Okey. Kita dah keluarkan dia punya perencah-perencah. So kita nak masukkan air dan kembangkan dia. Kembangkan. Water ni dah jatuh atas badan. Okey. Okey, sekarang ni kita punya Maggi juga. Close the Close the door. noodle cup. Pusing. Ni kalau mak aku tahu ni, jahanam. Yalah, benda orang kata tak elok kan. Makan boleh, cuma sekali-sekala. So, disebabkan sekali-sekala, kita skalakan sekali. Mak, Gunting. mak jangan marah mak. Kita buat review je. Nak marah-marah dia yang suruh. Mana ada. Ha. Oh, hujan. Sedap makan lagi. Ni sekarang ni musim hujan, memang sesuai lah kita makan Maggi kan. Tapi sekali lagi lah saya nak bagi tahu dekat mak saya, mak, kita orang buat review mak. Mak jangan marah. Semalam dia aku Maggi. Mak tak marah. Kau sekarang ni cakap kat sini satu dunia tahu. Tak siap lagi ke ni? Kita tengok lah Cuba dulu. intai. Kita intai di kamar, di tirai kamar. Dah kembang dah. Dah. Yang tu, yang ni, Biar aku settlekan. yang goreng ni kita toast dulu. Jangan ambil Habiskan dia punya air. Yang ni aku rasa kena buang sikit air ni, nanti tak rasa dia punya tu. Aku masak Maggi. Memang takat dia kat situ ke? Kan dia macam ada garis tu kan? Ya, kat situ. Aku tahulah. Aku pandai masak macam ni. Sebabkan ni dah kembang, so kita masukkan dulu tom yang punya perisa ni. Katanya isi masa tu tadi. Isi masa kita kembang? Tak. Isi rempah tu. Biar dia serap. Ah. Tak apalah, kita tak je lah. Banyak sangat lah air. Ke tak? Dia tak dia. Seterusnya, okay, kita tutup dulu yang tom yum ni. Saya sudah ambil itu Okey. mengeluarkan rakyat. Adik, Gafu benda ni drop. takkan diulang dek. Gafu drop. Okay. Agak kelakar dekat situ. Saya cuba nak ketawa. Itu saja. Seterusnya, Apa tu nama masukkan tu. dia? Apa entah nama dia? Okey. Sementara itu saya masukkan perencah untuk sup ayam ni. Lepas tu kita gaul. Ada plastik. Kita gaulkan dia. Okay, nampak? Okey, kita gaulkan dia, bagi dia rata dulu. Supaya dia rasa macam tak panas, kita buka lah, kan? Buka je lah, dah tutup apa lagi. Kita buka lah semuanya. Biar dia nampak cantik sikit. Okey, dah ada dua. Kita punya tom yum dan juga sup ayam. Macam And the last one, mix together. yang ni asam laksa. Dah bau dia. So, kita gaulkan dia. Okay. Sekarang ni kita ada 4 Maggi cup. Aku rasa kita makan yang mana dulu?
Biasa. Kebiasaannya kita makan yang tom yum dulu. yang tak pedas dulu kepada pedas dan pedas. Okey. Lepas tu yang tak pernah kita makan, kan? Yang ni pernah lah makan. Yang ni biasa makan juga. Dan ayam ni jarang. Biasa si suami je yang suka ni. Ada suami ke? Ada suami. Kita single. Nak try nampak? Single is better. So kita makan lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ku berjejak. Tak banyak air, memang macam ni. Kalau macam nak rasa lebih sedap lagi, buang sikit air. Kan? Menangis aku. Kenapa? Sebab panas. Ni review, bukannya buat benda tak senonoh. Hai, dia ini. Aku describe dia punya rasa. Sini. Describe taste. Macam dia biru pun. Melecur buat bibir aku. Oh, rasalah macam sup ayam tu. Dalam dia ada apa tu? Tu ramuan dia kat tepi. Like bawang-bawang sikit, daun bawang. Tengoklah gambar, kan ada gambar tu dibagi macam telur sikit, ayam sikit, lada-lada. Review lah, bagi tahu kat semua orang. Supaya orang, ya Allah, aku kena beli ni, aku kena beli, try. Macam dia gitu. macam mana nak cakap? Sup ayam. Ya Allah, masih tak pernah makan sup ayam tu. Jangan marah. Tak pernah makan sup ayam Ada tu nama dia. Paste. Bukan paste, stok ayam. Okey. Macam tu lah. Sedap. Kita bagi dalam 7 per 10 engkau. Memandangkan dia sodap. Kita bagi 6. 6 per dengan 6.5. 10. Kita makan pula asam laksa. Okay, actually yang ni tak. Actually ya, dalam suka you, tapi malu-malu je nak bagi tahu you. Okay, seterusnya kita try pula asam laksa. Gitu. Tengok tu dalam tu. Asam laksa dia kira. Dia letak je semua ni sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Sini dekat-dekat. Tak nampak. Taklah sana. Asam laksa ni ada sedikit pedas. Rasalah juga masam-masam dia tu. So, tu rasa macam masam-masam sikit kan. Ada masam-masam kan. Nampak asam. Asam is masam. Sedap. Rasa pun sama yang macam dalam bungkus tu. Katanya aku. Yang ni aku boleh bagi 8 per 10 sebab dia sedap dan tak pedas sangat. Tak ada pedas sangat pun. Light. Kuah ni pun sedap masam-masam kan. Macam lain sikit. Lain sikit daripada yang dalam paket lah. Yang bungkus tu. Mak, sekali lagi mak. Sudahlah. Aduh lah banyak kali lah minta maaf dengan mak. Harap mak saya tak tengok dah video ni. Let's go to another. Seterusnya, yang ni rasanya agak pedas lah sikit. Sebab nama pun tom yum. Mana ada tom yum yang manis ke? Ada tom yum yang ada ke tom yum tak pedas? Seterusnya tom yum Bismillahirrahmanirrahim. Memang cukup rasa lah serai dia tu. Rasa tu. Tom yum serai lah. Panas. Saya kuah dia mak. Ni kau-kau ni pun ada. Dia still ada rasa. Tersedap. Dia still ada rasa lain sikit daripada yang dalam packing tu. Adalah. Tapi bukannya kata tak sedap. Sedap je semua, sedap setakat ini. Okay. Cukup rempah dia semua cukup. Cuma ada sikit perbezaan lah dengan yang bungkus tu. Daripada tadi lagi. Dah tu. Kita nak cakap pasal cup sekarang ni. Kau dah kenapa? Okay, perbezaan dia nak apa lagi? Dia duduk dalam cup. Ya, itulah perbezaannya. And have a glass food in the cup.
Yang ni aku boleh bagi 8/10. Boleh tak? 8/10 lah. Sebab dia agak sedikit pedas. Okay. Tak pedas Sebab pun. saya ni kurang sangat makan pedasnya. 9/10. 9/10. Oh, sedap lah bagi kau. Okay. Alright. So, yang terakhir sekali adalah mi goreng. Mi goreng Fiesta, Chili Fiesta. Sebut perkataan Chili Fiesta ni, kita dah bayang dia pedas dia tu kan. Jauh. Bau macam bawang. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kenapa ni sebenarnya? Aku tak pandai lah nak tahu dia sedap macam mana. Sebab dia rasa macam, korang pernah makan tak? Dia lebih kurang rasa macam, siapa pernah makan Indomie Maggi? Sedap. Indomie Maggi. Mi sedap mi sedap tu. Rasa macam gitulah. Tapi Indomie sedap tu sedap lagi pada yang ni. Yang ni sedap je. Cuma dia mungkin rempah dia kurang sikit. Boleh lagi dimakan. Dan untuk budak-budak pun boleh makan sebab dia tak pedas sangat. Untuk budak-budak boleh makan. Penipu je ni. Dia cakap sini tak pedas pun. Dia buat prank. Amal Asahan. Astagfirullahaladzim. Tak boleh nak beritahu. Macam tak tahu apa Tak tahu kenapa ni tak pernah rasa yang asal dia. Faham tak? Tak pernah cuba. So kita makan dalam cup dia. Yang bungkus pun kita tak pernah beli. Ke ada yang bungkus? Ada ke tak ada? Aku rasa tak ada. Totally semua sedap. Okay, yang paling sedap kat sini, yang ni aku boleh bagi 5/10 lah. 5/10. Rasa dia macam mana? Kalau korang pernah makan Indomie tu, macam gitulah rasa dia. Cuma Ni kurang sikit. kurang Macam rempah dia ke apa ke tak faham. Untuk aku suka ni lah, asam laksa dan juga sup ayam. Kalau mu suka yang mana? So korang dah tahu kan rasa dia satu-satu ni macam mana. Yang pernah beli tu, pernah makan tu, tahulah macam mana rasa dia kan. Jadi itu sahaja. Kalau korang macam kita tersalah cakap apa ni, Macam yang ni sedap lah, yang tu sedap lah. macam Apa je lah. macam kita bagi tahu yang Apa yang kita rasa. kita bagi tahu apa yang kita rasa, apa yang kita makan. Kita bagi tahulah jujur-jujurnya. Okay, tipu kan cakap benda pula. Kita bagi tahu kita tipu, nanti korang kata, "Hey Ellen, kata rasa gitu. Aku makan rasa gini." Tak boleh lah macam tu kan. Cuma yang ni lah, korang boleh komen kat bawah apa rasa dia, yang siapa yang pernah makan Siapa dia. yang nak komen? Tak tahulah siapa yang tengok ni. Rajin-rajin sikit menaik kat bawah tu. Jangan tengok saja. Dan jangan lupa tekan like dan juga subscribe kat bawah tu. Okay, itu saja. Jumpa lagi di next video Anjang Channel. Bye. Assalamualaikum.